Tapi diorang tak ada hantar India kan. Diorang India lagi ya, diorang lagi murah. Ya. Dekat Melayu. Mungkin aku rasa bos dia tak letak kat India. Aku rasa sebab mungkin ada isu kot. Okey. Ya. Competition tinggi ya. Labor cost tu. Betul? China pun diorang tak nak hantar sebab China pun competition tinggi juga. China semua benda dia boleh buat kan? Semua benda. Kalau tengok yang video ada viral 2-3 hari lepas yang Kairami tu ingat tu kan? Ada dia orang pergi dekat China lah, dekat mainland kan. Kereta-kereta elektrik kat sana. Gila weh. Diorang dah tapau dah Lambo semua. Memang advance gila. Hebat. Advance gila. Hebat. Tesla lah ketinggalan. Tesla memang tak ada. Tak ada dalam list lah. Tak ada. Diorang tak ada jual pun dalam tu. Dah ada masuk apa. BYD yang famous kat sini, aku rasa kat sana dah cari lopet-lopet lah. Ya. Sekarang macam Range Rover punya yang boleh masuk air kan. Ini tasik ni semua boleh terapung. Boleh terapung. Diorang siap ada tournament macam dia bawa satu bulat kan. Dalam tu penuh lecak. Dia bawa kereta-kereta diorang pasang lah masuk. Boleh naik tak kereta. Dah turun kat bulat tu kan. Dah boleh naik ke tak? Aku rasa memang dalam 10 tahun lagi memang semua easy kot. Allah. Betul lah tu.